Kita satu Malaysia. Tapi sampai mana je kau tahu pasal budaya Malaysia ni? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Syafiq Haris, nombor matrik S81799. Hari ini saya akan menceritakan cadangan program saya yang akan datang. Nama program yang diberi ialah One Nation Nature Fest. Okey, apa yang ada dalam program ini? Program ini kami membuat banyak acara, iaitu ada antara gabungan moden dan juga tradisional. Untuk apa? Untuk memupuk lagi generasi-generasi yang akan datang dan senang, interaktif dan lebih mudah tarik padan daripada Gen Z yang sekarang ni. Contoh-contoh acara yang ada dalam program tersebut adalah semestinya ada pertandingan seni tradisional, ada pameran, ada juga makanan tradisional yang kita akan buat sekali, dan juga ada juga acara-acara yang lain yang dapat menyatukan semua kawan-kawan ataupun bangsa yang ada di dalam Malaysia ni. Sasaran utama untuk program ini sendiri adalah semestinya mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat umum yang berminat untuk mengenali ataupun mengenali budaya dan tradisional dengan cara lebih kreatif dan menyeronokkan. Saya percaya dengan adanya program One Nation Culture Fest ini dapat menyatukan semua bilangan kaum di Malaysia ni, dan juga malah dapat memelihara lagi antara tradisi-tradisional yang ada di Malaysia ini. Sekian itu saja. Terima kasih.